So hari ni kita nak buat ada macam nak alter baju nikah. Actually ni baju nikah tau sebenarnya. Tapi customer ni datang dia nak pakai untuk bertandang pula. Jimat-jimat dia kata kan. So tak apa, cumanya ada something yang berlaku lah dekat baju nikah dia ni. So kat sini kita boleh tengok dia macam terkoyak lah. Sekejap mana macam ni. Ni. Mana? Nampak tak? Tu. Okey. So baju ni dah terkoyak. Dah lah kat depan pula tu. Mana? Ni. Kan? So kalau kita nak ambil lebihan-lebihan dekat bawah lace dia pun tak kena. Memang tak ada. Kalau ikutkan memang nak suruh dia pergi beli lace balik lah ataupun patch ni je kan. Tapi sebab terlalu mana tak sempat lah nak cari satu hal. Lepas tu macam kebetulan dekat kita kat sini adalah patch ni. Ni actually daripada jubah. So I ingat I tanya dia okey ke kalau nak ambil yang ni kan. Kalau you all malas nak pergi beli, so kat sini kita kat sini adalah yang ni So dia okey je. So kita akan gantikan patch ni untuk cover yang ni. So dia sikit je sebenarnya. So kita akan ambil corak yang ni, nanti kita adjust lah yang mana bersesuaian. So kita ni kan dia. Okay. Alright. Kita tengok apa hasil dia. Okay, tada, inilah hasil dia. So kita dah tepekkan patch ni, tapi tak dapat nak pilih size yang comel-comel macam ni. Sebab dia ni je yang bentuk yang sesuai dengan kesan koyak tu. Sebab kalau kita nak cantum-cantum ni sikit, dia jadi macam kelakar pula kan. Dia jadi tebal. Jadi macam dia nak kena skeping juga. Jadi nak tak nak terpaksa juga ambil yang besar ni. Dah tak ada dah. Tu je. Ni je yang ada. Sebab yang corak-corak macam kecil-kecil macam ni semua tak kena. Memang tak boleh. Tak boleh nak tutup. Adjust sini tak kena. Adjust sini tak kena. So ni je boleh. So bila kita dah tampal satu patch atas ni, macam pelik kalau dia je satu. Jadi terpaksalah tampal juga bawah ni. Sekadar macam syarat je lah. So macam dia skeping macam tu kan. So macam adalah kait sikit bawah ni. Lingkaran dia tu. Sebab kalau macam itulah yang lain tak boleh. Jadi macam kita tambah je lah yang ni ala-ala kan. Ala-ala skeping patch tu. So macam tu lah. Jadilah daripada tak ada langsung kan.